Imej bangunan hijau selalunya dikaitkan dengan fasad yang dicat hijau atau deretan pasu pokok hiasan di setiap balkoni. Namun, bangunan konvensional merupakan pengguna sumber yang besar. Ia menggunakan tenaga elektrik yang tinggi, membazirkan air bersih dan melepaskan karbon ke atmosfera sepanjang waktu. Konsep bangunan hijau yang sebenar merujuk kepada falsafah kejuruteraan holistik. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan impak alam sekitar melalui reka bentuk, pembinaan dan pengurusan operasi harian yang cekap. Di Malaysia, piawaian utama bagi kecekapan ini ditentukan oleh Green Building Index atau GBI. Ia merupakan sistem penarafan yang mengukur tahap kelestarian sesebuah struktur berdasarkan kriteria teknikal yang ditetapkan. Status sesebuah bangunan tidak ditentukan oleh estetika luarannya, tetapi melalui keberkesanan fungsi setiap komponen di dalam anatominya. Kita mulakan dengan sebuah tapak kosong untuk melihat bagaimana kriteria ini berfungsi dalam pembinaan sebenar. Kriteria pertama ialah tapak bangunan lestari. Pemilihan lokasi mestilah strategik, seperti berdekatan dengan stesen LRT atau hub bas bagi menggalakkan penghuni menggunakan pengangkutan awam berbanding kenderaan pribadi. Pengurusan tapak ini juga melibatkan penanaman pokok-pokok asli yang memerlukan penyelenggaraan rendah. Kehadiran lanskap hijau ini membantu menyejukkan suhu bersekitaran secara semula jadi, tanpa memerlukan sistem penyiraman yang kerap. Kriteria kedua menyentuh tentang sumber dan bahan binaan lestari. Struktur utama bangunan dibentuk menggunakan bahan kitar semula, seperti besi dan konkrit yang telah diproses semula. Penggunaan bahan dari sumber tempatan diberi keutamaan bagi memendekkan jarak logistik. Langkah ini mengurangkan pelepasan karbon yang biasanya terhasil daripada pengangkutan bahan binaan yang berat dari jarak jauh. Melalui perancangan ini, bangunan mula mengurangkan impak negatif terhadap ekosistem sebelum fasa operasi bermula. Seterusnya ialah penggunaan tenaga yang cekap. Orientasi bangunan dilaraskan secara geometri untuk meminimumkan serapan haba matahari pada dinding luaran sekaligus mengurangkan beban haba di dalam ruang. Kebergantungan kepada grid elektrik dikurangkan melalui pemasangan panel solar di bumbung dan penggunaan sistem lampu LED yang dikawal oleh sensor pergerakan. Untuk kriteria penggunaan air yang cekap, bangunan ini mengintegrasikan sistem penuaian air hujan. Air yang dikumpul akan ditapis untuk kegunaan sistem pam tandas dan penyiraman pokok. Di bahagian dalam, penggunaan kepala paip dan sistem pam tandas aliran rendah memastikan setiap titis air bersih digunakan dengan kadar pembaziran minimum. Integrasi sistem tenaga dan air ini membolehkan bangunan berfungsi secara mandiri dan mengurangkan tekanan terhadap infrastruktur utiliti awam. Selain infrastruktur fizikal, kriteria kelima menekankan kualiti persekitaran dalaman bagi memastikan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya. Rekaan yang memaksimumkan pencahayaan siang dan pengudaraan semula jadi dapat mengurangkan keperluan penggunaan lampu dan penyaman udara pada waktu siang. Penggunaan bahan binaan rendah VOC dan sistem kawalan akustik membantu memastikan kualiti udara yang lebih bersih serta persekitaran kerja yang lebih kondusif bagi meningkatkan produktiviti. Kriteria keenam ialah reka bentuk inovatif yang bertindak sebagai otak kepada struktur ini. Sistem pengurusan bangunan atau BMS memantau penggunaan tenaga secara masa nyata untuk memastikan kecekapan sentiasa berada pada tahap optimum. Inovasi tambahan seperti taman menegak atau sistem pertanian bandar di bumbung membolehkan bangunan ini melangkaui piawaian asas kelestarian. Bangunan hijau berfungsi untuk melindungi ekosistem luaran sambil menyediakan ruang yang menyokong kesihatan penghuninya. Gabungan 6 kriteria ini mewujudkan sebuah sistem operasi yang efisien dan berimpak rendah. Penarafan GBI menjadi bukti teknikal bahawa sesebuah struktur telah mencapai tahap pengurusan sumber yang bertanggungjawab. Pengurangan penggunaan elektrik sehingga 30% atau lebih membolehkan pemilik bangunan menjimatkan kos operasi tahunan secara konsisten di samping mengurangkan pelepasan karbon terkumpul. Struktur sebegini merupakan komponen asas dalam mencapai matlamat pembangunan lestari yang diperlukan untuk keseimbangan planet. Evolusi seni bina kini beralih daripada sekadar membina ruang fizikal kepada membina sistem yang mampu bertahan dan menyokong kehidupan secara jangka panjang.